hari ini bertepatan dengan hari Selasa 11 Ogos 2026. Kita mendapat sambutan dari kita ingin menyambut Sekolah Kebangsaan Tengku Bendahara. Di atas sini kita boleh tengok banyak sangat basikal sini, cantik-cantik dihiasi dengan bendera Malaysia. Assalamualaikum semua. Hari ini kita berada di SK Kodang dan kita bertemu satu murid dari SK Tengku Bendahara. Apa rasa bila, apa nama kamu? Nama saya Kak Ishfai Fahmi bin Zul Azhar. Kelas mana? Kelas 6K. Apa kamu rasa bila datang ke sini? Sebab kami nak mendeka kat sekolah ni. Ada harapan tak? Ada harapan kita kenalah mendeka di sekolah SK Kodiang. Merdeka. Okey, terima kasih. Jadi sekarang kita bersama Tuan GB Ku Ahmid Suhaimi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tengku Bendahara. Okey, jadi saya nak tanyalah sikit kan. Boleh Tuan boleh perkenalkan diri tak? Walaupun saya dah perkenalkan diri, tapi kita nak tahulah perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya nak memperkenalkan diri saya, Ku Ahmid Suhaimi bin Ku Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tengku Bendahara, Kodiang. Jadi saya bertugas di sekolah tu selama sudah masuk 4 tahun. Jadi alhamdulillah tahun ni tahun yang keempat kita jalankan program ini. Okey. Jadi yang kita boleh tahu, setiap tahun kan kita buat ni. Kalau boleh tahu macam mana cikgu nak memastikan keselamatan murid? Okey, dari segi aspek keselamatan, pihak sekolah menjalankan pemeriksaan basikal yang akan digunakan pada hari ini lah. Dan selain daripada itu, kita juga mensyaratkan para pelajar perlu mendapat kebenaran daripada waris dan perakuan kesihatan mereka adalah dalam keadaan sihat lah. Ya. Okey, jadi kita nak tanyalah. Tadi sebelum sampai sini, Tuan dan yang lain dari mana? Okey, sebenarnya program kayuhan ni kita melibatkan beberapa sekolah yang ada di sekitar kawasan ni lah. Pertama sekali tadi kita bergerak daripada Sekolah Kebangsaan Tengku Bendahara. Kita telah singgah ke SKJC Chung Hua di Pekan Kodiang. Selepas singgah di sana, kita bergerak dan singgah semula di Sekolah Kebangsaan Kodiang ni lah. Dan destinasi terakhir kita akan bergerak daripada Sekolah Kebangsaan Kodiang, kita akan ke Maktab Perguruan Islam yang juga berada di kawasan Kodiang. Jadi total persinggahan sekolah ni ada berapa buah sekolah je? Okey, dalam kayuhan ni dia melibatkan Sekolah Kebangsaan Tengku Bendahara, Sekolah SJKC Chung Hua, SK Kodiang dan Maktab Perguruan Islam Kodiang. Okey, jadi apa tujuan sebenar ataupun objektif sebenar kayuhan basikal ini? Okey, tujuan dan objektif utama kita jalankan kayuhan ini setiap tahun adalah satu, kita nak tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak dan juga kita nak anak-anak kita dalam keadaan sihat dan menziarahi antara sekolah-sekolah berdekatan, sahabat-sahabat handai yang berada di sekolah berdekatan. Okey. Jadi kami dari Sekolah Kebangsaan Kodiang, kami mendoakanlah supaya tuan-tuan, perempuan dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Tengku Bendahara dapat selamat datang dan kembali. Okey. Jadi terima kasih. Sama-sama. Merdeka! 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 Merdeka!